Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Amalan Syirik dan Khurafat dalam Masyarakat Islam, Faktor Kewujudan dan Jalan Penyelesaiannya. Secara umumnya, menurut Kamus Dewan, khurafat diartikan sebagai kepercayaan karut, dongeng dan tahyul. Manakala syirik pula ialah menyekutukan Allah baik dengan keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Perbuatan syirik dan khurafat merupakan salah satu bentuk dosa dan kezaliman yang terbesar. Manusia yang melakukan syirik pada hakikatnya adalah menganiaya diri sendiri serta menyimpang dari pemikiran akal yang sihat. Dalam masyarakat moden kini, terutamanya masyarakat di Malaysia, amalan syirik dan khurafat masih wujud dalam komuniti umat Islam, walaupun pendidikan agama semakin berkembang luas. Dalam kajian ini, saya ingin menjelaskan beberapa faktor menyebabkan berlakunya amalan syirik dan khurafat ini serta jalan penyelesaiannya bagi mengekang amalan yang menyebabkan berlakunya penyelewengan ke atas agama Islam. Bagi faktor yang pertama ialah kejahilan ilmu pengetahuan. Kekurangan didikan agama merupakan salah satu punca utama berlakunya amalan khurafat dalam masyarakat Islam. Oleh demikian, muncullah amalan-amalan yang asing dan sesat seperti pemujaan tempat-tempat yang dianggap keramat, pemujaan orang-orang yang dianggap wali dan memuja pantai. Amalan-amalan tersebut adalah bercanggah dengan agama Islam dan ia tidak bersandarkan kepada nas yang qat'i. Dalam pada itu, langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kejahilan adalah dengan mereka perlulah mempunyai tekad dan azam yang kuat untuk mempelajari ilmu agama. Oleh itu, pengajian ilmu agama amat penting dalam masyarakat Islam supaya mereka dapat membezakan antara amalan yang hak dan yang batil. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab berlakunya amalan khurafat dalam hidup masyarakat adalah kepercayaan adat sebahagian masyarakat terhadap ilmu yang diturunkan oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu. Walaupun amalan itu mempunyai unsur syirik dan khurafat, ia masih diamalkan kerana kebanyakan amalan tersebut berkembang melalui adat-adat kebiasaan seperti dalam adat perkahwinan, kematian dan aktiviti seharian. Agama tidak melarang sesuatu ilmu atau budaya sesuatu masyarakat, tetapi jika ia bertentangan dengan prinsip Islam, maka kepercayaan itu adalah ditolak sama sekali. Oleh demikian, para ulama perlu memainkan peranan yang penting dengan menasihati umat Islam supaya meninggalkan adat rasam atau kepercayaan turun-temurun nenek moyang mereka yang bercanggah dengan prinsip agama. Akhir sekali, kelemahan iman dan takwa juga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh dengan perkara khurafat. Apabila sesuatu perbuatan, ungkapan atau fahaman yang dipercayai dan diiktikadkan dengan yakin boleh mendatangkan manfaat atau mudarat, sedangkan ia tidak bersumberkan syariat Islam, maka ia boleh menjerumuskan kita ke lembah dosa syirik. Oleh demikian, pihak yang berautoriti dalam bidang agama perlulah memperbanyakkan aktiviti keagamaan seperti menghidupkan majlis-majlis ilmu di masjid dan surau. Hal ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang tiada kuasa lain selain daripada Allah. Justru, kefahaman Islam amat penting untuk dipertingkatkan bagi memperkukuhkan akidah dalam diri mereka. Kesimpulannya, sesungguhnya mempercayai perkara khurafat akan menjadikan umat Islam semakin mundur, malas berusaha dan hanya berserah kepada takdir. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menggalakkan umatnya untuk berlumba-lumba dalam mencari kebaikan dan kejayaan. Oleh demikian, umat Islam hendaklah berhati-hati dalam mengamalkan sesuatu adat atau budaya. Hal ini kerana kepercayaan kepada amalan yang bercanggah dengan syariat Islam akan membawa kepada kesesatan maupun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.